Hey, what's up guys? Adakah dah habis resepi yang menggunakan tepung dan juga yeast? Jawapannya belum. Kita ada lagi satu resepi hari ni, iaitu coklat beignet. Yang ni senang, budak darjah 5 pun boleh buat. Okay, first ambil 3/4 cawan air suam, tambahkan 1 paket yeast, kacau, tunggu 5 minit. Lepas tu masukkan setengah cawan susu sejar, tambahkan 1/3 cawan gula, 3 sudu butter yang dicairkan, 1 sudu kecil esen vanila, 1 biji telur dengan setengah sudu kecil garam. Kacau-kacau. Lepas tu masukkan 4 cawan tepung gandum. Tepung gandum, dik. Bukan tepung ubi kayu, tepung gandum. Lepas tu uli-uli. Untuk orang yang macam saya tak biasalah nak uli tepung. Praktis, kena belajar, dik. Uli-uli sampai dia tak melekat dekat mangkuk tu. Tutup. Lepas tu biarkan sejam. Lepas sejam macam biasa, dia akan always akan kembang macam ni. Kalau tak kembang, yeast kau dah meninggal sebenarnya. Lepas tu kena lenyekkan sikit, and letak tepung atas cutting board supaya dia tak melekat. Korang lenyekkan sampai dia nipis macam ni. Lepas tu kita potong jadikan petak. Yang lebihan tu jangan buang tau. Korang boleh gentir balik, lenyekkan balik macam biasa. Yang ni kita buat bentuk petak-petak. Ketebalan dough yang kita lenyek tadi tu lebih kurang macam ni. Dia tak tebal sangat, tak nipis sangat. Reason kita buat nipis tu supaya bila goreng dia akan gelembung, ada udara kat dalam, and dia jadi crispy. Dia macam bola-bola macam tu. Nak tengok rupa ada jap. Tunggu ada lagu satu scene yang kita nak tunjuk nak macam mana rupa dia bila kembang. Macam ni. Cantik. Lepas tu korang boleh ambil topping lah. Nak letak hazelnut ke, nak letak kaya ke, apa lagi caramel cake tapak kuda ke, sumbat je dalam tu. Lepas tu letakkan powder sugar ke atas, and sedia untuk dihidang lah. Yang ni lupa letak topping. Lagi satu. Yang ni terlebih pula topping dia, banyak sangat meleleh. Aku rasa yang ni baru cantik dia punya ratio. Yang ni just nice, balance antara topping dan juga kita punya beignet kat luar tu. Okay, so selamat mencuba.